Habislah tak nak lari. Awasan kau kerja aku. Kau nak apa? Ha? Kau tahu aku siapa? Kau siapa aku tak perlu tahu. Apa barang kau ada bawa keluar. Aku dah lama tak pukul orang. Dah lama aku tak fight dengan orang. Kau nak cuba ke? Anytime. Kau pukul aku, setan! Jalan. Kalau kita tak ambil tindakan, mesti si penipu-penipu tu masih bebas kat luar. Betul? Alhamdulillah, akhirnya kita menang juga. Akhirnya kita dapat juga pampasan tu. Bukan pasal duit, tapi soal pengajaran. Betul? Kan Kak? Haji dapat pergi umrah ni. Kita pengguna suara kita, kuasa kita. Masih kak? Ya. Selagi mana pengguna tahu hak dia orang, selagi tu peniaga zalim takkan duk senang. Hak pengguna merangkumi hak untuk mendapat keselamatan, hak untuk mendapat pampasan, hak untuk mendapat maklumat benar dan hak untuk bersuara.